Ni, korang dengar ni, korang boleh tak enjoy? Korang ni biar betul korang ni, ada masalah lah korang ni. Sudah boleh kedengar orang maki saya? Kau dengar mangkuk ni. Sudah boleh kedengar orang maki saya dari pagi sampai malam. Tapi saya tak khianat amanah, saya tak curi wang rakyat. Sudah boleh kedengar orang maki saya dari pagi sampai malam. Tapi saya tak khianat amanah, saya tak curi wang rakyat. Sudah boleh kedengar orang maki saya. Saya tak ambil gaji. Saya tak ambil gaji. Tak ambil gaji saja. Saya tak curi wang rakyat. Alah. Non kunyit. Tak curi wang rakyat ni non Tak apalah. Tak curi wang rakyat konon. Macam cerita Piramli tu. Menangis konon. Itulah. Tak curi wang rakyat. Kalau kau tak curi wang rakyat. Kau pergi Afrika buat apa? Dia pergi hantar duit dia. Itu mana ada orang ada duit mari melabur di sini? Tak, dia pergi hantar duit dia semua pergi Afrika. Duit yang dia dah songlak kat sini semua dia hantar pergi Afrika. So Farhan sekarang dah jadi Turkish punya warga negara. Dia pun dah hantar semua duit-duit yang Anwar suruh songlak. Farhan. Semua dah jadi citizenship Turki. Pak Anwar, let's say if anything happen, dia akan terus pergi ke sama ada Afrika atau Turki. Sekarang dia di mana? Farhan jadi warga negara Turki. Turki? Siapa bagi tahu tak? I tahu lah. Kenapa dia orang mau begitu? Dia songlak macam ni, sakau-sakau macam ni. Kau sudah umur berapa? Kau boleh hidup berapa tahun lagi? Dia sendiri ada duit bilion tau. Tak curi. Saya tak ambil gaji. Tahu-tahu je bawa lagi pergi Afrika. Fitnah. Aku Sofian ni. Dakwa lah dia. Kalau dia fitnah. Betul tak? Tahu Albert buat apa? Albert tu dah kes lain lah. Betul tak? Tahu lah Sofian ni. Tahu Albert buat apa? So tak fitnah. Ni Sofian ni bagi tahu. Saksi pendakwaan SPRM dalam kes Sam Ketot. Setiausaha politik kanan Anwar Ibrahim. Saya tak ambil gaji. Saya tak curi duit. Kepala bapak kau. Kau pun satu Albert lah. Menyampah lah aku dengan kau Albert. Tak keluar-keluar lagi video. Orang cakap keluar lah cepat sikit video. Kau sidai lama sangat lah Albert. Keluar lah video. Video kongkang tu lah. Aku nak tengok video kongkang tu. Dia koyak juga. Saya ada video kongkang lagi. Saya nak bagi korang tengok. But sebelum nak sampai kepada video kongkang. Aku tak faham lagi sampai hari ni. Apa sebenarnya orang tak puati lagi dengan Pemex ni? Kalau kita tengok ekonomi, sekarang dalam keadaan yang baik. Ringgit nombor 2 lepas China. Kita jangan cerita China. Nombor 2 di dunia ke Asia Barat? Di dunia. Malaysia nombor Melawan. 2 after China. Betul. We're number 2. Bekas aku tak faham. Anwar Ibrahim ni. Dia ni baruan New World Order. Kena faham saya cakap ni. Dia baruan New World Order. Faham tak baruah? Dia baruah. Dia ni proxy New World Order. Dia budak New World Order. Dia orang nak negara, nak tanah Melayu ni. So kau nampak kan sekarang tengah kecoh duit kita katanya mahal. Indonesia jatuh teruk. So budak ni budak ceplos lah dengan si Cap nasi tu. Bagi tahu. Nombor 2 dalam dunia. Bang, siapa atur ni? Bagi tahu dekat aku je. Sokok lah geram pula aku lah ya. Siapa atur? Oh, PMX dia mentadbir negara. Pandai kepala otak kau. Okey. Mana pelaburan? Bilion. Mana? Berapa kilang dah buka? Berapa sekolah dah buat? Berapa hospital dah buat? Bagi tahu. Kalau dia bandai negara ni, yang dia pelaburan bilion. Mana? Tesla pun tak buka kilang kat sini lah gila. Mana? Oh, tapi duit kita sekarang ni. Dengar dia kata apa ni? Dengar. Aku tak nak bagi tunjuk muka. Nanti dia popular. Seri popular. Nanti popular kau tak nak. Apa? Dengar. Geram aku. Si Cap pula. Memang Cap ni dah dibayar lah.
Aku tak faham lagi sampai hari ni. Apa sebenarnya orang tak puas hati lagi dengan Pemex ni? Kalau kita tengok ekonomi, sekarang dalam keadaan yang baik. Ringgit nombor 2 lepas China. Kita jangan cerita China. Nombor dua di dunia ke Asia Barat? Di dunia. Malaysia nombor Melawan. 2 after China. Betul. We're number 2. Ya. Kita lawan against dolar. Kita mata wang yang ada peningkatan paling tinggi selepas China. Kita jangan kira lah China ni. Dia ekonomi dunia. Kita ni siapa? Kita ni kecil je dekat Asia Tenggara ni. Tapi kita boleh dapat nombor 2. Ni sebenarnya orang tak tahu tau. Orang cuma tahu cakap, oh, isu Melayu, bangsa, Melayu tertindas. Habis kalau bangun tengah hari, Melayu mana yang Bagi yang bodoh-bodoh, orang Melayu bodoh-bodoh ni akan percaya kata, betul lah bro, kita tengok PMX. Itu orang Melayu yang bodoh. Yang tak ada otak, benak otak, tak nak berfikir. Kita fikir, duduk fikir. Jangan percaya saya cakap, fikir. Pelaburan apa sampai duit kita tiba-tiba nombor 2 dekat dunia ni? Tinggi ni. Lepas China. Apa yang PMX buat? Pelaburan bilion-bilion dulu apa? Kilang mana dah buka? Ada kilang buka ke? Ada? Ha? Tak ada juga. Indonesia jatuh teruk. Indonesia teruk sekarang ni. Ramai orang Malaysia pergi Indonesia. Tengok, Prabowo tak pandai. Tengok, PMX pandai. Tapi Indonesia harga minyak tak naik. Harga diesel dia RM1 lebih lagi sampai sekarang kalau convert Malaysia. Rakyat dia tak ada kena subsidi bersasar pula. Semua orang boleh beli minyak. Tak ada macam negara kita. Tapi duit dia tiba-tiba duit dia jatuh. Bodoh sangat ke kalau kita ni tak ada otak nak berfikir? Siapa yang tengah memanipulasi ni? Lupa ke krisis 1997? Penyangak mata wang serang. Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan. Tun Mahathir, Perdana Menteri. Apa Anwar buat? Nak lingkup, nak pinjam IMF. Mahathir selamatkan negara ni. Terajang IMF keluar. Terajang Anwar Ibrahim lepas tu. Takkan tak boleh fikir? Tapi yang bodoh-bodoh ni kan, tengok duit kita, tengok PMX bagus. Sekarang ni Indonesia dah jatuh dah. Kita banyak pergi Indonesia, terima kasih lah PMX. Tapi otak tak nak fikir. Kenapa? Guys, kena ambil tahu. Sebab itu kenapa saya cakap, misi kita selamatkan negara. Selamatkan negara tanah Melayu ni. Dapat? nak tertindas macam ni? Kita kena tengok balik. Terus bercakap. Jangan berhenti bercakap. Jangan berhenti bercakap. Sebab non kunyit, apa sebab kita tahu? Penampilan tak dapat diubah. Kemaluan yang memalukan. Ni tengah malu ni. Dan menuju kepada kejatuhan yang amat dahsyat. Kejatuhan yang amat dahsyat. Saya nak isap okok, tapi saya nak korang dengar. Korang dengar, ni manis. Manis. Saya bukan datang untuk musuh sesiapa. Saya datang untuk ajak rakan-rakan di Batu Pahat dan di negeri Johor. Mari kita kerjasama. Politik ini kena stabil. Jangan kita anggap mudah. Lihat negara-negara jiran. Nak beli minyak beratur. Ada kedai minyak tutup. Sebab tu saya kata, bila orang tanya saya, Indonesia ada ke macam tu? Come on. Indonesia ada ke beratur, pam minyak tutup? Come on. Come on. Come on, come on, come on, come on. Tolong komen sayang. Ada 2,200 kat YouTube, ada 1,007 kat Facebook. Indonesia ada ke diorang beratur, berebut minyak, pam minyak tutup? Ada tak? Tak ada. Itu sebab diorang kena serang. Nampak tak? Tapi Filipina, side New World Order. Tiba-tiba minyak tak ada. Australia, Thailand. Fikir guys, fikir. Jangan percaya, fikir. Ni dia takutkan ni. Dia takutkan. nak beli minyak beratur.
ada kedai minyak tutup. Sebab tu saya kata, bila orang tanya saya beberapa bulan yang lalu, tunggulah dulu. Kita negeri ini banyak masalah. Rakyat hadapi masalah harga barang. Selat Hormuz masih belum dibuka. Rakyat mengalami masalah harga barang. Okey, sebab apa harga barang naik? Bagi tahu. Sebab apa harga barang naik? Sebab harga diesel naik, bodoh. Kau lah, banduan. Itu sebab harga barang naik. Kau tengok Dajjal ni. Dia bagi tahu, sabarlah, harga rakyat ada masalah, harga barang naik. Kau lah yang naikkan harga minyak diesel tu pasal harga barang naik. Kau tengok ni. Yang sokong dia, oh tengok prihatin. Bebal, bodoh. Tapi masalah harga barang. Selat Hormuz masih belum dibuka. Perang belum selesai. Redakan dulu 1-2 bulan ni. Tengok keadaan. Kita ada minyak. Singapura nak minyak pun ambil daripada kita. Negara Malaysia ni ada minyak. Tiba-tiba minyak tak ada. Sudah, kena catu. Tak ada pula, harga naik pula. Kepala bapak engkau lah. 7 kapal. Dah kita senyap dah cerita 7 kapal. Dah berapa biji sampai dah, tak ada dah. Tak tengok dah. Media tak main dah. Ada media main tak? Itu hari bukan main lagi. Nak bagi rakyat. Kita marakkan minyak kita 7 buah kapal. Yang bodoh-bodoh ni, jangan sumut lah. Kita punya kapal sekarang dah tersangkut. Ini negara kita. Alah bodohnya. Itu pasal ramai diperbodohkan. Saya tak perbodohkan korang. Aku educate korang. Dengan cara aku. Mungkin kasar, mungkin tak. Tapi, fikirlah betul ke tak betul berada ni cakap. Jangan sokong aku. Fikir, percaya ke tak percaya, terpulang pada korang. Ada dengar dah cerita 7 kapal tu? Ada media lapor. Sekarang kapal kita dah 7 biji. Sekarang dah sampai 5 biji. Ada tak ada? Tolong komen. Ada tak ada? Media main lapor lagi. 7 buah kapal apa cerita. Apa jadi? Kejap insurans tinggi. Kejap kos mahal. Kejap Selat Hormuz tutup. Minyak kita sini lah. Apa jadah pula dengan Selat Hormuz tu? 20% je Selat Hormuz. Sebab rakyat bodoh, tak ambil tahu. Sebab tak ambil tahu. Punca dia sebab tak ambil tahu. Minyak kita. Ada pula dia pakai influencer bodoh tu macam geng sumut apa, berada haji apa semua tu. Minyak kita sekarang ni. Sabah Sarawak tak naik. Yang rakyat bodoh-bodoh. Yelah, betul lah. Ish. Koyak wala non. Cik baik aku tak live TikTok tau. Kalau aku live TikTok ni masak korang.